Rumah ada sawit oh. Sawit tu macam mana orang anak Melayu. Bos, ada jual baju sekolah ke? Ada? Nak apa? Dia pakai. Baju kurang ah? Okey. Habis baju Melayu ke? RM56. Baju kurang satu pasak. Oh, dia tak. Mana tu bawa dia? Ah? Habis RM50 boleh itu boleh apa? Itu apa pay boleh bahagi 3 bulan ah? Ini ada berarti. Ini ingat apa lagi? 3 bulan. Apa kata? 1 tahun. Boleh je. Boleh? Boleh. Ah, Lagi bagus. ya bagus. Ha. Okey, nanti saya record pukul 5.55. 5.55. Mak, RM50 je, bukan RM260. Bayu ingat bapa awak kerja keras tu. Duit datang. Rumah ada sawit oh. Sawit tu. Sawit tu bapa dia punya. Bukan saya punya. Apa? Dia punya bapa, bukan saya punya bapa. Tak. 56. Bagilah 56 untuk 4 online. Dia tiket aku. Cekit awak dapat 56 4 online ke? Baju nak beli ni. Tak payah lah, Mak. Kita beli online. Dia ada kedai online boleh bayar 6 bulan. Tak mau. Tu kedai tak boleh tengok. Boleh. Habis tak apalah, free tudung. Free tudung tak boleh lah. Free calendar dan free recycle bag. Ini boleh. Habis ni kalender satu je mana cukup. What? You satu kampung dah 5 orang. Betul ke? Memang angkat. Okey. Betul ke? Ah. Semua Tunggu. Sekian lah kau cerita dah. Tak. Angkat. RM56 eh? Ke tak payah apa? Semua free eh? Tak tengok muka awak. Go. Angkatlah anak. Oi. Pening lah ni macam. Siapa punya mak ni macam ni ya, pening lah. Jangan datang sini. Jangan datang.